Anda ingin menjadi pemandu e-hailing di Malaysia? Untuk itu, anda perlu memiliki lesen PSV, iaitu lesen Public Service Vehicle. Lesen ini dikeluarkan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan, JPJ, dan wajib dimiliki oleh semua pemandu yang membawa penumpang berbayar seperti melalui Grab, N-Drive, dan lain-lain. Jadi, apakah kriteria kelayakan untuk memohon lesen PSV yang anda perlu patuhi? Mempunyai lesen memandu kompeten atau CDL. Warga negara Malaysia atau penduduk tetap. Berumur 21 tahun dan ke atas. Tiada saman atau senarai hitam JPJ atau polis. Lulus saringan kesihatan. Boleh membaca dan menulis. Bagi yang ingin tahu lebih lanjut untuk mendaftar dengan Grab, anda boleh datang ke Grab Hub Ceras yang berletak di bersebelahan JPJ Bandar Seri Permaisuri, ataupun anda boleh lawati kami di media sosial kami, dan anda juga boleh buat insurans di Grab Hub Ceras. Okey, kita menyediakan pakej insurans tahunan yang lebih komprehensif dan juga murah. Hanya RM750 saja untuk tambahan e-hailing. Tak lupa juga untuk anda yang ingin buat lesen PSV, anda boleh juga datang di Grab Hub Ceras ataupun daftar secara online. Perlu diingatkan kepada anda semua yang Grab Hub Ceras beroperasi di Ceras, tapi kami boleh cover satu semenanjung Malaysia. Jadi untuk pendaftaran motor dan kereta, kita boleh bantu anda daripada A sampai Z. Khas untuk pendaftaran baru, lesen PSV kita akan bayar semula sebanyak RM170. Grab akan buat reimbursement semula kepada akaun apabila anda mula memandu dengan Grab. Jangan lupa nak daftar Grab, boleh pergi dekat Grab Ceras. Kita ada di TikTok, YouTube, Facebook dan juga lain-lain platform. Okey, terima kasih banyak dan thank you kerana support kita. Grab.